on my list is Yang Berhormat Daro. Bisa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker kerana telah memberi peluang kepada saya untuk turut membahas usul ucapan pembukaan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan di Sarawak Tun Bin Sri Dr. Haji Wan Zunaidi bin Tunku Jaafar sempena majlis pembukaan mesyuarat pertama bagi penggal keempat Dewan Undangan Negeri ke-19 pada 19 Mei 2025 yang lalu. Datuk Speaker, saya mewakili penduduk di kawasan N43 Daru ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas ucapan yang telah disampaikan oleh Tuan Yang Terutama Tun, di mana intipati ucapan juga telah memberi peringatan kepada kita supaya mengambil langkah berhati-hati serta meneruskan usaha-usaha dan inisiatif-inisiatif yang proaktif dan strategik seperti mana yang diambil oleh Yang Berhormat Premier bagi menghadapi ketidaktentuan ekonomi global akibat konflik geopolitik, revolusi teknologi dan perubahan iklim, termasuk perang tarif global baru-baru ini. Datuk Speaker, dalam memajukan wilayah Sarawak yang kita cintai ini, penekanan pembangunan modal insan khususnya meningkatkan kesedaran di kalangan golongan muda, iaitu betapa pentingnya pendidikan dalam dunia serba canggih dan ledakan teknologi yang pantas, termasuk menjalinkan kerjasama dengan pelbagai pihak yang berkepentingan perlu diberi perhatian dan penekanan yang sewajarnya. Di samping itu, usaha untuk meningkatkan kemajuan ekonomi serta meneroka peluang-peluang pelaburan yang baru perlulah ditingkatkan dengan melaksanakan pelbagai langkah-langkah yang strategik. Selain daripada itu, Tuan Yang Terutama Tun juga menekankan pentingnya wilayah Sarawak ini mengekalkan kestabilan politik serta meningkatkan perpaduan dan keharmonian kaum, seterusnya memberi perhatian bagi memastikan kesejahteraan hidup rakyat lebih baik meskipun kos sara hidup yang semakin meningkat. Oleh itu, kita amat yakin dengan adanya kerajaan yang berpandangan jauh serta berwawasan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Premier bukan saja akan mampu membawa kemajuan kepada Sarawak, tetapi memastikan rakyatnya hidup sejahtera. Begitu juga pentingnya keakraban hubungan Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sarawak. Keikhlasan dan kesungguhan Kerajaan Persekutuan dalam memastikan semua tuntutan yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MACC3, Laporan Inter-Government Committee AGC, Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan Perlembagaan Sarawak amatlah diharapkan agar dapat diselesaikan dengan kadar yang secepat mungkin. Datuk Speaker, seterusnya sekarang izinkan saya menyentuh beberapa perkara yang spesifik, khususnya yang berkaitan dengan kawasan di N43 Daru. Pertamanya, saya ingin merakamkan penghargaan Datuk Speaker. Beberapa tahun yang lepas, termasuk persidangan penggal yang lalu, saya telah menyuarakan isu tentang keperluan kemudahan utiliti di kawasan N43 Daru, khususnya bekalan elektrik, bekalan air bersih dan tali komunikasi. Alhamdulillah, saya mewakili rakyat kawasan N43 Daru ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Kerajaan Sarawak di bawah kepimpinan Yang Berhormat Premier, khususnya Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, kerana telah berjaya menunaikan impian dan harapan rakyat. Kalau dulunya hampir 60% kawasan kami tiada bekal elektrik, tapi sekarang ini hampir kesemua kampung dan rumah panjang telah menikmati bekalan elektrik 24 jam. Cuma kini hanya tinggal satu pakej
projek bekal elektrik luar bandar ataupun BELD sahaja yang masih dalam pelaksanaan. Begitu juga dengan kemudahan telekomunikasi. Hampir kesemua penempatan di kawasan saya telah menikmati rangkaian telekomunikasi 4G ataupun 4G, dan kini hanya tinggal 2 menara sahaja lagi di bawah program jendela yang dilaksanakan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dijangka akan siap pada suku ketiga tahun ini. Manakala yang lain khususnya di bawah Sarawak Digital Economy Corporation ataupun SDEC telah beroperasi sepenuhnya. Ini bermakna 16 daripada 18 menara telah pun siap sepenuhnya dan dilengkapi dengan alat telekomunikasi. Selain daripada itu, 7 buah rumah panjang di penempatan Sungai Pasing yang merupakan sebuah penempatan yang paling jauh di hulu di bawah DUN N43 Daru bukan saja telah menikmati talian 4G, malah juga dilengkapi dengan kemudahan Wi-Fi Sarawak Rural Broadband Network ataupun MySRBN. Berkenaan dengan bekalan air bersih pula, meskipun belum siap sepenuhnya tetapi telah banyak loji-loji berjaya dinaik taraf. Begitu juga dengan projek Sarawak Alternative Water Supply ataupun SAWAS. Apa yang membanggakan kita, usaha melaksanakan kemudahan ini demi kesedaran rakyat adalah dilaksanakan dengan dana kerajaan Sarawak sendiri. Datuk Speaker, sebuah projek yang amat besar impaknya kepada rakyat di Daru dan sekitarnya ialah projek Jembatan Muara Lasa. Satu sejarah terindah yang telah tercipta pada 9 Januari 2025, di mana Jembatan Muara Lasa sepanjang 2.43 km merupakan jembatan jalan pesisir yang pertama siap daripada 16 buah jembatan jalan pesisir yang telah diluluskan, dan ia telah dibuka untuk kegunaan orang ramai. Seterusnya telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Premier pada 22 Februari 2025 yang lepas. Meskipun 2 buah jembatan yang berhampiran iaitu Jembatan Batang Paluk dan Jembatan Batang Igan belum siap sepenuhnya, namun impaknya sebagai a game changer amat dirasai oleh penduduk Daru. Tidak dinafikan projek ini bukan saja semata-mata sebagai kemudahan perhubungan ataupun konektiviti, tetapi berupaya meningkatkan ekonomi penduduk setempat, khususnya para peniaga dan para usahawan. Sehubungan itu, Tan Sri Datuk Mas Speaker, dengan rasa syukur kami masyarakat di Daru merakamkan setinggi-tinggi terima kasih yang tidak terhingga kepada kerajaan Sarawak, khususnya Yang Berhormat Premier yang telah meluluskan projek jembatan yang bernilai hampir 600 juta ringgit ini dengan menggunakan peruntukan kerajaan Sarawak sendiri. Keperluan kelas pendidikan khas. Datuk Speaker, aspek pendidikan amatlah penting khususnya di peringkat sekolah rendah, dan didapati masalah keciciran pelajar yang tinggi terutamanya pelajar di luar bandar adalah dari kalangan anak-anak yang memerlukan pendidikan khas. Masalah ini berlaku sebabkan tidak semua sekolah kebangsaan mempunyai kelas pendidikan khas, khususnya sekolah di luar bandar, sehingga anak-anak istimewa ini tidak mendapat pendidikan yang sewajarnya dan ketinggalan oleh rakan-rakan mereka yang lain. Di kawasan saya hanya sebuah sekolah iaitu SK Hijrah Badung sahaja yang mempunyai kelas pendidikan khas. Sehubungan itu saya memohon kepada Kementerian Pendidikan Malaysia supaya dapat mencari kaedah yang terbaik bagaimana untuk menyediakan pendidikan khas ini supaya lebih banyak serta mudah diakses khususnya sekolah di luar bandar, agar anak-anak istimewa ini dapat dididik dengan menggunakan metodologi dan teknik pendidikan yang sesuai supaya bakat dan potensi mereka dapat dibangunkan untuk menjadi insan yang berjaya pada masa hadapan. Seterusnya, menubuhkan kolej dan pusat pendidikan tinggi ataupun pendidikan tingkatan 6. Datuk Speaker, salah satu institusi pendidikan bertaraf pra-universiti yang terdapat di daerah Daru adalah pusat tingkatan 6, yang mana ini yang pada masa ini menumpang di SMK Topuan Datuk Petinggi Hajah Domah Daru. Pusat ini juga menampung pelajar dari SMK Matu, SMK Semop dan SMK Belawai. Sebagai pusat tingkatan 6 bagi menampung pelajar daripada luar bandar, ianya memerlukan mereka tinggal di asrama. Maka saya melihat keperluan sebuah pusat atau kolej khusus untuk tingkatan 6 perlu dibina di daerah Daru, agar satu kemudahan pusat pendidikan yang kondusif khusus untuk pelajar-pelajar di peringkat pra-universiti ini dilengkapi dengan keperluan khas termasuk kepada yang mengambil aliran sains dan teknologi serta asrama yang selesa dapat disediakan.
Ini penting supaya mutu pendidikan khususnya kepada pelajar di luar bandar dapat diperkasakan seterusnya berjaya melanjutkan pengajian mereka ke peringkat universiti. Setakat ini pelajar tingkatan 6 yang masih menumpang di SMK Tok Puan Datuk Petinggi Hajah Normah menghadapi masalah kekangan kemudahan kelas dan prasarana lain kerana berkongsi dengan pelajar-pelajar yang lain sehingga terpaksa menghadkan bilangan pelajar untuk melanjutkan pelajaran ke tingkatan 6. Oleh itu besarlah harapan saya semoga Kementerian Pendidikan Malaysia KPN memberi keutamaan dan membina sebuah kolej ataupun sekurang-kurangnya pusat khas untuk tingkatan 6 di daerah Darul supaya ianya dapat menyediakan kemudahan pendidikan seterusnya, berupaya menarik lebih ramai lagi pelajar berminat untuk memilih memasuki tingkatan 6 sebagai pilihan pra-universiti sebelum melanjutkan pelajaran ke peringkat universiti. Yang seterusnya adalah Agensi Anti Dadah Kebangsaan ADK. Datuk Speaker, masalah penggunaan dadah nampaknya masih menjadi musuh nombor 1 negara. Situasi ini lebih teruk dengan adanya pelbagai jenis dan bentuk dadah sintetik dewasa ini. Tindakan penguasaan, pemulihan dan program kesedaran perlu diperkasakan. Salah satu agensi yang penting dalam melaksanakan usaha ini adalah Agensi Anti Dadah Kebangsaan ataupun AADK, yang mana saya dapati perkhidmatan mereka yang penglihatan ini masih amat kurang di Sarawak. Kalau di negeri lain di semenanjung Malaysia, setiap daerah mereka mempunyai pejabat ADK dengan kaki tangan sekitar 30 orang. Walaupun di Sarawak bukan hanya tidak semua daerah ada pejabat ADK, tetapi kaki tangan yang sedia ada pejabat ADK pun amat sedikit, dalam 5 ke 6 orang sahaja untuk menjalankan ataupun melaksanakan tugas yang melibatkan kuasa yang besar terutamanya dan memerlukan masa perjalanan yang panjang. Sehubungan dengan itu, saya memohon agar kementerian yang berkenaan di peringkat persekutuan pertimbangkanlah untuk menubuhkan pejabat AADK di setiap daerah di Sarawak, termasuk menambahkan bil kaki tangan agar fungsi dan tanggungjawab AADK dapat dipertingkatkan. Memperkasakan jabatan teknikal. Datuk Speaker, tidak dapat dinafikan bahawa pembangunan khususnya dalam aspek infrastruktur di bawah kerajaan GPS amat pesat sekali. Lebih lagi bagi kawasan di luar bandar. Pelbagai jenis projek seperti projek RTP, projek rakyat, projek di bawah rancangan Malaysia dan projek di bawah agensi pembangunan dan lain lagi banyak dilaksanakan di kawasan kita. Projek RTP umpamanya amat banyak bergantung kepada 3 agensi utama untuk melaksanakannya, iaitu Jabatan Kerja Raya, Jabatan Pengairan dan Saliran dan Majlis Daerah selaku agensi teknikal. Saya mohon agar kerajaan khususnya Jabatan Pengairan dan Saliran ataupun diberi kenai sebagai DID mewujudkan pejabat daerah di daerah Darul yang diketuai oleh Jurutera J9 serta menempatkan sekurang-kurangnya 2 orang penolong Jurutera J5 seperti mana pejabat JKA daerah Darul, agar kebergantungan kepada kaki tangan pejabat DID di bahagian muka sahaja untuk melaksanakan projek di daerah Darul termasuk di daerah Matu dan di daerah Tanjung Manis dapat dikurangkan. Dengan cara ini ianya bukan sahaja menjimatkan masa dan kos perjalanan, tetapi memudahkan agensi ini memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat di Darul, khususnya bagi kerja dan perkhidmatan lain di bawah agensi ini. Seterusnya adalah projek persekutuan. Datuk Speaker, di kesempatan ini juga saya ingin mendapatkan maklumat status terkini berkaitan 2 buah projek kajian persekutuan yang telah diluluskan di kawasan saya, iaitu membina Jalan Rumah Jiga, David Multi Farm, Rumah Seli, Rumah Guang, SK Singat, Sungai Legan, bahagian Sibu di bawah Kementerian Kemajuan Desa di wilayah, dan pembinaan SK Batang Lasak yang baru di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya telah dimaklumkan bahawa segala urusan pengambil alihan dan pembayaran pempasan tanah telah pun selesai dilaksanakan oleh Jabatan Tanah dan Servis Sarawak. Sebab itu saya selaku wakil rakyat di kawasan ini memohon agar pelaksanaan bagi kedua-dua projek ini dapat disegerakan, memandangkan kedua-dua projek ini amat diperlukan serta penting dalam meningkatkan sosioekonomi dan kesejahteraan rakyat khususnya di luar bandar. Selain itu, kelewatan melaksanakan projek ini dikuatiri boleh menyebabkan isu lain seperti kenaikan kos bahan binaan sehingga memerlukan notice of change ataupun NOC bagi mendapatkan peruntukan tambahan yang akan melambatkan lagi pelaksanaan projek ini. Seterusnya, pembangunan sektor pertanian. Datuk Speaker,
Saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini kepada potensi besar dalam sektor pertanian di kawasan Daru, khususnya melalui skim padi Daru yang terletak di Nanga. Sejak dibangunkan pada tahun 1975, kawasan seluas 3,283 hektar ini telah dilengkapi dengan infrastruktur asas seperti sistem pengairan dan jalan-jalan ladang oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak. Namun sehingga kini potensi penuh kawasan ini belum dimanfaatkan sepenuhnya walaupun kemudahan asas telah disediakan sejak tahun 1970-an. Pengurusan dan kesinambungan projek ini dilihat longgar dan tidak berstruktur. Kawasan ini sebenarnya berpotensi menjadi model perintis untuk pertanian pintar, smart farming di pesisir, termasuk penggunaan sistem IoT, Internet of Things, untuk kawalan air dan baja serta mekanisasi sepenuhnya agar golongan muda kembali minat ke sawah. Jika diberi perhatian serius, Daru boleh menyumbang secara langsung kepada sasaran Sarawak sebagai pengeksport makanan sekaligus menjana ekonomi luar bandar berasaskan agro makanan moden. Sehubungan dengan itu, di sini saya ingin mendapatkan pencerahan mengenai kaedah pembangunan ataupun plan pelaksanaan yang sedang dirancang atau akan dilaksanakan bagi projek padi Daru seluas 500 hektar di bawah projek ringgit Malaysia 1 billion Development Paddy Irrigation Scheme. Selain itu, saya juga mengambil kesempatan ini untuk menyeru supaya pelaksanaan projek Proposed Development Drainage Infrastructure Sungai Ilas sebenak Blok A3 dapat dilaksanakan secepat mungkin bagi meningkatkan lagi pengeluaran hasil pertanian, khususnya buah-buahan di Sungai Ilas Meradong yang terkenal sebagai food basket di bahagian Seriki. Datuk Speaker, keperluan perumahan rakyat. Kita sudah maklum kerajaan Sarawak di bawah kepimpinan Yang Berhormat Premier telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk membantu rakyat yang kurang berkemampuan memiliki rumah kediaman sendiri. Selain membina rumah spektra dan rumah mampu milik, kerajaan Sarawak juga memberi bantuan ringgit Malaysia 10,000 untuk membayar deposit pembelian rumah pertama dan menyediakan pinjaman perumahan melalui Mutiara Mortgage. Bagi mencapai martabat ini, saya ingin mengusulkan agar kementerian atau agensi yang berkenaan perlu membuat kajian yang terperinci bagi mengetahui keperluan sebenarnya rumah mampu milik setiap daerah di negeri ini, supaya perancangan perumahan yang bersepadu dan menyeluruh dapat dilaksanakan. Selain itu, saya dimaklumkan bahawa kegagalan untuk mendapat rumah mampu milik adalah disebabkan pinjaman perumahan Mutiara Mortgage mereka ditolak. Oleh itu, saya ingin mendapat pencerahan berapa peratuskah permohonan pinjaman perumahan Mutiara Mortgage ini ditolak dan apakah faktor dan punca permohonan mereka ini tidak berjaya. Datuk Speaker, kemakmuran Malaysia. Kebelakangan ini pelbagai komen dan persepsi yang negatif telah kita dengar tentang Sarawak, termasuk kepada Yang Berhormat Premier oleh beberapa pihak, terutamanya yang di sebelah sana. Nampaknya sama ada mereka ini dengan sengaja atau tidak mahu faham atau jahil akan sejarah penubuhan Malaysia, khususnya intipati yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 dan juga IGC, ataupun dipengaruhi oleh rasa cemburu dan dengki dengan kemajuan yang pesat berlaku di wilayah Sarawak sehingga menyebabkan jiwa dan hati mereka buta untuk melihat apa sebenarnya yang berlaku telah memberi kepada kemakmuran Malaysia juga. Tidakkah mereka sedar jika Sarawak maju, maka Malaysia juga maju? Pengiktirafan dan pencapaian yang bawa Premier terima daripada negara luar di atas inisiatif yang telah beliau laksanakan seperti tenaga lestari dan ekonomi hijau sebenarnya juga telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Oleh itu, kemajuan dan kejayaan Sarawak bukanlah suatu yang perlu dicemburi dengan hasad dengki, tetapi perlulah dicontohi kalau nakkan negara Malaysia kita ini maju. Lihatlah perkara-perkara yang baik juga, bukan hanya mencari perkara yang buruk sahaja. Perbuatan sebegini telah menyebabkan ada di kalangan pembangkang disebabkan oleh taksub dengan kehebatannya untuk mencari keburukan sahaja demi mendapat publicity dan populariti sehingga sanggup berlagak seolah-olah menjadi pakar mengenai spesies burung kenyalang. Datuk Speaker, sebelum saya mengakhiri perbahasan ini, izinkan saya menyampaikan 6 rangkap pantun. Pagi hari mandi di sumur, anak dara pergi-perigi, Sarawak kini maju dan makmur berkat usaha pemimpin Bistari. Rambut terurai diikat sanggul,
Sanggul tinggi berlapik selendang. Premier ini pemimpin unggul, berkorban demi Sarawak gemilang. Terima kasih Dewan Mulia, bersidang lancar penuh muafakat. Speaker bijak, penuh wibawa. Usul dibahas, capai sepakat. Kedaro darat, kematu laut. Sejarah kita usah dilupa. Hak Sarawak kita menuntut. Perjanjian Malaysia 63. Air tuak dalam tempayan, tanah bendang pemakai menua. Gawai Dayak jaga warisan, lantang senang nguan menua. Yang terakhir, lembu di kandang, pisau diasah. Takbir bergema di subuh hari. Raya bertandang, penuh barakah. Aidil Adha, pengorbanan menanti. Datuk Speaker, dengan ini saya mengesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Gawai Dayak, Gai Guru Gala Jamai Lantang Senang Nguan Menua, dan selamat Hari Raya Aidilfitri, selamat Hari Raya Aidil Adha kepada rakan-rakan dan taulan yang meraikannya. Nah, ini Datuk Speaker, saya menyokong ucapan usul, penghargaan pada ucapan Tuan Utama Tun, dan saya ini cuma saya dengan wilayah Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam. Terima